Saya Mazmira Zainal, penulis buku Rumahku Ofisku yang diterbitkan oleh Galeri Ilmu. Buku ini saya membicarakan tentang wanita bekerja dari rumah. Di antara kandungannya ialah di dalam bahagian pertama buku ini, saya membicarakan tentang senario dan realiti masa kini di mana semakin ramai wanita memilih untuk bekerja dari rumah disebabkan oleh pelbagai masalah yang dengan meletakkan anak-anak di bawah jagaan pengasuh, jiran, taska dan sebagainya. Contohnya seperti kes anak-anak didera, anak-anak yang terabai, anak-anak yang tercekik susu dan tercampak keluar dari buaian dan sebagainya. Semua ini menimbulkan satu paranoia di kalangan ibu-ibu terutamanya untuk menghantam anak-anak mereka di bawah jagaan orang lain. Jadi di dalam bahagian pertama buku ini saya telah mengupas tentang realiti ini beserta dengan apa cabarannya bagi ibu yang memilih untuk bekerja dari rumah. Rumahku Ofisku ini istimewa kerana ianya ditulis dari hati saya. Segala apa yang terdapat dari buku ini, dalam buku ini adalah luahan hati saya dan pembaca boleh memahami apa konflik yang dihadapi oleh wanita yang memilih untuk bekerja dari rumah, apa cabarannya, bagaimana yang mereka rasakan. Dan buku ini juga, alhamdulillah, saya menerima banyak email daripada pembaca buku ini yang memberitahu saya bahawa apa yang saya tulis dalam ini adalah sesuatu yang mereka turut rasai. Jadi, selain daripada itu, keistimewaan buku ini adalah ianya ditulis dalam bahasa yang santai, namun ianya penuh padat dengan informasi dan motivasi yang diperlukan oleh mereka yang mahu mengorak langkah mengambil jalan untuk berhenti bekerja dan bekerja dari rumah. Rumahku Ofisku ini perlu dibaca oleh semua orang, tidak kira lelaki maupun wanita, yang mahu mengintai peluang untuk bekerja dari rumah. Tapi pada masa yang sama, buku ini saya sasarkan khususnya buat kaum ibu yang mempunyai anak yang mahu mencari satu alternatif lain bagi membesarkan anak mereka sendiri di samping menjana pendapatan di rumah. Harapan saya agar Rumahku Ofisku dapat membantu para wanita yang mahu mencari satu alternatif dan terutamanya dalam saya mahukan ianya dapat membantu merealisasikan konsep one home one parent, di mana bagi saya setiap rumah harus mempunyai seorang daripada ibu atau bapa untuk bersama anak-anak bagi memastikan mereka mendapat didikan yang paling sempurna dan memastikan mereka tidak kekurangan kasih sayang. Besar harapan saya agar Rumahku Ofisku ini dapat memberi satu keyakinan dan anjakan paradigma terutamanya bagi ibu yang ada hajat untuk berada di rumah sampai anak-anak, dan saya harap buku ini dapat memberikan mereka jalan keluar bahawa sebenarnya tidak mustahil untuk melakukan itu dari rumah, dan kerana saya telah melakukannya dan ramai lagi ibu-ibu lain yang telah melakukannya. Dan saya sering didatangi oleh kawan-kawan dan rakan-rakan isteri kepada rakan-rakan suami saya yang menyatakan jika mereka diberi pilihan, mereka juga mahu berhenti kerja dan mahu berada di rumah bersama anak-anak, memberikan didikan kepada anak-anak dengan air tangan mereka sendiri, membentuk anak-anak dengan acuan mereka sendiri dan tidak menyerahkan pendidikan anak-anak terutamanya sebelum mereka mencapai umur 7 tahun, di mana ketika itu pembentukan peribadi anak-anak paling giat berlaku. Jadi sudah tentu kita tidak mahu anak kita diserahkan kepada pengasuh atau penjaga yang tidak seiring dengan apa yang kita inginkan menjadi acuan kepada anak-anak kita. Saya harap buku ini akan dimiliki oleh anda semua yang mahu mencapai kejayaan dan mencapai keseimbangan dalam hidup anda di antara bekerja dan juga anak-anak, dan juga jangan ketinggalan untuk mendapatkan buku ini di pasaran sekarang.